Bersua kembali. Santan disenaraikan dalam 26 barangan di bawah skim harga maksimum musim perayaan sempena Aidilfitri berkuat kuasa 24 Mac hingga 7 April depan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali, langkah itu bagi memastikan harga santan dapat dikawal menjelang Syawal ini. Dato' Armizan siang tadi mengumumkan skim harga maksimum musim perayaan SHMMP Aidilfitri 2025 di Putrajaya. Katanya jumlah barangan di bawah skim tahun ini lebih banyak berbanding 22 barangan pada SHMMP 2024. Ujarnya santan antara 4 barangan tambahan selain bawang merah kecil India dan lobak merah. Untuk skim ini, kita letakkan harga maksimum untuk santan di Semenanjung Malaysia ini adalah pada kadar RM17.50 Semenanjung Malaysia, dan bagi Sabah dan Sarawak lebih murah kerana ada bekalan domestik di Sabah Sarawak. Dan di Sabah contohnya adalah pada kadar RM12 dan Sarawak RM9 dan Labuan RM15. Katanya penentuan harga dibuat setelah mengambil kira pandangan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, agensi kerajaan berkaitan dan pemain industri. Peniaga diingatkan agar mematuhi peraturan termasuk meletak tanda harga bagi barang kawalan. Tindakan tegas akan dikenakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 terhadap mereka yang ingkar.